Hai Mas Bro, dalam video kali ni aku nak tunjukkan ikan bayan masak tempoyak. Memang marvelous Mas Bro. Ok, step pertama lepas dah buang perut, kena potong Kalau besar potong 3, kalau kecil tu potong 2 je. Yang penting kena basuh bersih-bersih dan toskan. Dekat kepala dia ada lendir kena buangkan lendir tu. Ok, seterusnya aku gunakan 3 biji lada besar warna merah, dan juga 3 ulas, 3 biji lada hijau lada kampung, dan juga 1 labu kunyit hidup. Aku gunakan pengisar ni lah, pengisar potong ayam, potong daging jadi tak perlu tumbuk. Cantik. Ok, tengok dah siap kisar. Nampak dia tak hancur sangat Ok, masukkan 2-3 senduk tempoyak fresh. Tempoyak ni tempoyak homemade buat. Ok, aku gunakan 3 senduk Ok, kemudian gaulkan dia. Gaulkan bagi serata, bagi rata, kau ok, dah siap gaul, nampak. Ok, kemudian kena masukkan air panas Aku pakai air filter panas terus, senang. Kalau pakai air pipe lambat nak panas. Ok, masukkan yang kita dah gaul tadi, tempoyak dengan bahan kisar tadi. Ok, lepas tu kacau Ok guys, aku dah kacau macam ni. Ok, tengok, bagi dia rata bagi tempoyak tu rata. Ok, kalau kuah tu cair boleh tambah lagi. Aku suka pekat, ikut kau orang lah nak pekat ke tak nak tapi aku suka pekat, bau sedap, bau piau. Ok, bagi dia hancur betul. Ok, kemudian bila dah mendidih macam ni, aku masukkan daun kesum 1 cekak. Dia cantik kalau ada bunga kantan, tapi bunga kantan tak ada. Ok, masukkan gula Aku letakkan gula lebih kurang dalam 2 sudu Rasakan dengan garam juga Rasakan dengan garam, dan kacau. Bagi dia nampak sampai dia mendidih. Ok, nampak colour pun cantik Tu main peranan kunyit dengan juga lada merah tu. Ok, aku tambahkan gula sikit sebab dia tempoyak ni masam, so nak bagi dia sedap lah, sebati Ok, kemudian bila kuah dah pekat, dah menggelegak, masukkan ikan terus. Masukkan ikan semua sekali masuk, kacau bagi rata, kemudian tutup tutup dengan penutup biar dia mendidih sekejap. Ok, biar lebihkan dalam 5 minit, insyaAllah masak lah ni. Ok, buka tengok. Ok, sikit lagi biarkan sekejap. Ok, dah masak dah, cantik tengok tu dia dah masak. Bau dia sedap Mas Bro, memang sedap gila ikan ni. Rasa ikan ni, ikan bayan ni macam ketam, memang terbaik. Aku dah, ni kali kedua aku buat ikan ni, masak ni. Ok, tu dia saja cara masak dia, resepi. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel ni bantu aku untuk capai 1000 subscriber yang pertama. Ok, thanks Mas Bro.